kita nak gainer. Okey, kita nak pergi camping camping. Camping kat mana tu, PD? Camping kat mana? Hari ni kita nak pergi camping. Cadangan kita nak pergi ke PD. 3 minggu lepas kot kita pergi ke lodging, masjid lodging dari sana, ada Cameron. So kali ni kita try pergi. Masa tu lodging tu tak ada video. Hari ni kita akan buat video untuk pergi ke PD. Alright. Kita pergi hiking. Hari tu pergi hiking. Ni kita pergi healing-healing je. Okay. Dah sampai tol PD. Tol PD. Ya, belakang sana.
cuaca hujan, dia makan apa ni? Oh, cucur udang. Cucur udang. Walaupun hujan tak ada kipas. Hujan. Sekarang jam 2.35. Hari masih hujan. Kita main masak-masak. Masak paling senang, cepat siap. Sekarang jam 8 malam. Baru lepas hujan. Tadi lebat hujan tadi. Masak makan malam. Dinner kita malam ni. Kita makan apa ya? Chicken chop. Chicken grill. Okay. Chicken grill kita. In the making. Chicken grill in the making. Dia try semua. Kita try yang brand dia. Dia dalam. Marinated chicken chop. Dalam. Dia bagi set kuah ke tu? Tak adalah. Tak bagi tak kuah pun. Tapi ayam ni dia dah marinate lah. Okey. Dalamnya ada 2 keping. 2 keping Harga dalam berapa? Jadi RM12 lebih. Okey dah untuk 2 orang. Sekarang ni pun masih hujan Kalau boleh tengok kat lampu nampak tu kat laut. Hujan, masih hujan. Dah hujan lagi. Hujan balik? Balik. So kita berhadapan dengan King Char Kway Teow. Itu dia King Char Kway Teow kat depan ni. Hujan. Okey, dah siap kejadiannya. Dengan scrambled egg, kita punya chicken grill dengan salad. Boleh tukar boleh tak ada masalah. Okey. Okey, kita main dinner pada malam ni. Makan sambil dalam keadaan hujan. Masih hujan kat luar. Kat luar masih hujan. Okey. Makan dulu, makan. Ini dia penyediaan breakfast untuk buat roti bakar. Sekarang dah jam berapa ni? Yep. 6.20 6.20 kita baru lepas subuh. Kita buat roti. Oh ni cantik. Macam ni lah roti bakar. Handsome. Okey dah cukup. Nanti hangit lagi. Bau dia ni. Bau dia. Kalau korang beli bau kan. Steam. Steam bau. Tengok ni kita punya roti bakar. Roti bakar telur mata dengan baked bean. Mana telur babi? Mana telur babi? Oh cantik telur babi cantik. Breakfast berapa jam? 6.43. Lepas ni nak pergi mana lepas breakfast? Kita ada misi untuk apa? Pergi exercise. Nak pergi hiking. Tengoklah tempat ni kat mana nanti. Semalam punya misi terbengkalai. Nak jogging dulu. Bawa kita cuaca macam guys, kita bawa kasut trail. Air masak. Kita bawa kasut trail lah. Kita bawa kasut jogging. Tapi semalam patutnya jogging. Misi terbengkalai. Tak jadi. Tapi nasib baik hujan lebat. Hujan lebat semalam. Tak boleh. Yang jogging tu walaupun dah bawa kasut jogging terbengkalai. Kebayangkan kita bawa macam-macam tau. Bawa barang macam-macam. Naik motor tu motor sana tu. Naik motor Okey, hari ni kalau ikut forecast pun hujan juga.
Daripada pukul 11 tengah hari bawa ke malam. Tapi tu fokus lah, kita orang Islam tak boleh percaya pada ramalan cuaca. Tapi debor juga lah, debor juga. Kena budget. Okay tapi tu kita boleh buat sebagai panduan lah, guideline kita macam mana kita nak plan. Okay, air pun dah masak, makanan pun dah siap, makan dulu. Kita dah sampai. Sekarang jam 7.51. Sampai di Tanjung Tuan. Sampai Tanjung Tuan. Okay. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Ini keadaan kemah kita. Dengan tilam angin, tilam angin. Okey, kita camping tempat biasa kita kalau kat PD, ni spot biasa kita. Belakang ni King Char Kway Teow. Sekarang jam 11.48 tengah hari. Kita tengah baru nak start, dah jemur. Kita nak kemas sebelum hujan. Kemas dan cabut. Alright. Okey, siap. Sekarang jam 12.30. Okey, tunggu lagi. Jam 1.15 kita baru keluar daripada campsite. Kita menuju ke pantai Pagar Lalang. Nak makan apa yang? Makan bakar. Ikan bakar. Kita tengok ada ke tak ada jual. Kalau ada lah. Jauh ni. Sekarang pukul 3 minit. Kita dah sampai di pantai Pagar Lalang. Cari apa local bakar.
makan di food court. Kat sini Dia dua spoon. Monggo nama dia, Monggo.